Guru yang baik adalah insan mulia yang memberi ilmu kepada kita, yang mana dapat kita gunakan dalam mendapat kehidupan yang baik di masa depan dan menjadi orang yang berguna kepada masyarakat. Lebih dari itu, guru juga menjadi teladan kepada pelajar-pelajar ke arah menjadi insan berakhlak mulia. Tapi tak semua guru ni baik. Ada yang jahat dan berperangai tak senonoh walaupun dah tua. Kisah ini adalah mengenai seorang guru tua yang jahat dan tak senonoh bernama Rosli Abdul Rahman. Ketika melakukan jenayah kekutuk itu, dia ni seorang pengetua di sebuah sekolah menengah di Terengganu. Waktu tu dia ni hampir nak pencen dah dan budak perempuan tu baru berumur 16 tahun. Biasanya orang bila dah berumur hampir 60 ni bertambah baik kelakuannya dan lebih banyak melakukan ibadah sebab merasakan sudah lebih hampir ke kubur. Tapi dia ni lain, makin tua makin jahat. Semua perbuatan tak senonoh itu dilakukan di sekitar Kuala Terengganu dan Marang antara November 2020 hingga November 2021. Pada 24 Jun 2025, Mahkamah Session Kuala Terengganu menjatuhkan hukuman penjara 107 tahun kepada Rosli Abdul Rahman selepas didapati bersalah atas 13 pelbagai perbuatan tak senonoh termasuk menggugul pelajarnya. Hakim Muhammad Zul Zakikuddin Zulkifli membuat keputusan itu ke atas tertuduh, Rosli Abdul Rahman, selepas pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah. Tapi sebenarnya dia tak kena penjara 107 tahun. Dia ni hanya menjalani hukuman penjara selama 15 tahun selepas mahkamah mengarahkan hukuman penjara berjalan serentak sebab semua kesalahan dilakukan tak ada mangsa yang sama. Lebih kurang macam itulah alasannya. Tapi dia tak masuk penjara terus sebab mahkamah turut membenarkan penangguhan hukuman tertuduh sementara menunggu rayuan. Bagaimanapun jaminan dinaikkan sebanyak RM40,000. Jadi lama lagilah baru orang tua ni masuk jel. Satu perkara lain yang agak mengecewakan adalah komen beberapa pihak mengenai kes seperti ini yang melibatkan lelaki tua dan remaja perempuan bawah umur. Ada beberapa pihak termasuk 2 orang mufti dan seorang ketua polis negeri mencadangkan agar budak perempuan bawah umur itu pun patut didakwa kerana melakukan zina. Kat sini kita tak adalah nak bincangkan tentang undang-undang syariah. Tapi kalau dari segi logiknya, kalau budak perempuan bawah umur pun didakwa berzina, maka tak adalah mak bapak nak buat laporan polis kalau anak mereka digugul oleh orang tua kotok macam ni di masa depan. Jadi ramailah orang tua jahat macam ni akan terlepas dari hukuman. Tapi nasib baik tak ada mufti lain yang menyokong cadangan yang kurang bijak ni. Jadi nampaknya kecewalah golongan orang-orang tua tak senonoh ni. Sekian, terima kasih.